Tak kira lah apa jenis tempat. Kalau ditinggalkan lama-lama kan, mesti akan jadi sarang binatang halus. Kadang-kadang perumahan baru tapi tapak asal dia tu hutan. Contoh, dah jadi masalah lain. Kali ni kisah tentang kejadian di rumah sewa baru di mana perumahan tu dah lama terbengkalai tapi baru dibuka untuk orang ramai. Lana, bukan nama sebenar. Kisah ni terjadi lepas Lana sewa di rumah baru dekat flat Seri Kembangan. Flat ni katanya dulu terbiak lama. Kiranya projek terbengkalai sebab ada masalah dari pemaju. Lepas tu CF tak approve. Macam-macam lah. Tapi projek tu terbengkalai lama lah juga. Bila pembinaan flat tu dah settle, mereka buka lah untuk orang ramai. Siapa nak sewa, roja lah. So Lana dan laki dia antara penyewa yang terawal lah dekat flat tu. Benda baru buka kan, so tak berapa nak ramai sangat lah penghuni dekat situ. Area tu agak sunyi dan secara automatiknya agak seram. Lana sewa dekat blok B tingkat 2 dan masa tu dekat tingkat 2 tu hanya ada Lana dan laki dia je. Rumah lain semua kosong lagi. So boleh bayang lah vibe dia macam mana lah. By the way, Lana ni dia work from home. Jarang lah dia nak masuk office. Kerja apa aku tak tahu. Kira banyak lah masa yang akan diluangkan dekat rumah yang ada gangguan tu. Katanya Lana start diganggu dalam minggu kedua dia sewa dekat situ. Suatu hari tu Lana dekat rumah, kan dia work from home. Sebelum dia nak buat kerja dia tu, dia pilah masak untuk lunch dengan dinner sekaligus. Settle tu Lana pilah buat kerja dia. Tengah dia duk fokus kerja, tiba-tiba dia teringat macam ada barang pecah dekat dapur. Lana terus bangun, lari menuju ke dapur nak tengok sikit apa cerita. Nah, terkejut Lana sebab dia nampak barang-barang dekat dapur tu selerok habis. Mangkuk yang diisi dengan ayam yang dia masak tu pun jatuh, pecah. Masalahnya kalau nak tuduh kucing, kucing dia ada sekok je. Dan masa dia duk buat kerja dalam bilik tu, kucing dia pun duk buat kerja dengan dia. Kucing dah duduk lepak dalam bilik sekali. Tapi tu lah kan, takkan Lana nak kena call bomba. Lana buat tak tahu lah, dia kemas balik dapur dia. Walaupun dalam masa yang sama dia tengah pelik gila lah dengan kejadian tadi. Tengah dia duduk kemas-kemas dapur tu, tiba-tiba pintu bilik yang dekat area dapur tu terbuka sendiri. Lana tutup balik lah, potong muk terus dia nak masuk. Lah Lana buat keputusan masuk bilik je. Dia terus sambung buat kerja. Gangguan tak terhenti dekat situ lah. Sebab masa Lana sambung buat kerja tu, lagi sakan Nathan tu kacau. Nathan tu main-main pintu dia, ketuk-ketuk pintu, siap cakap-cakap dinding. Mungkin arwah Wolverine menghantui Lana. Lana takut punya pasal dia terus roja bos dia. Dia habaq kat bos dia yang dia nak kena tutup laptop sat, dia nak kena berlari ke rumah mak mertua dia. Tapi dia kencing lah. Dia bagi alasan rumah dia blackout. So dia nak kena pergi sambung kerja dekat rumah mak mertua dia. Bos, tunggu jap lah. Lana pack barang-barang kerja dia, laptop, dia masuk sangkap dalam pack carrier tu dengan pakai baju tidur. Tak ada nak salin baju dah. Dia terus caw daripada situ, gerak pergi rumah mak mentua dia. Dah sampai tu Lana call laki dia, nangis-nangis kan, cerita tentang apa yang jadi tadi lah. So tak apalah, dia sambung buat kerja dekat rumah mentua dia. Tak lama lepas tu Lana dekat rumah mak mentua dia lagi. Tapi dia call sekali lagi laki dia. Kali ni dia call sebab dia nak ajak laki dia tidur rumah mak mentua. Tak berani nak balik tidur rumah. Laki dia pun on lah rumah mak dia. Tapi tu lah laki Lana cakap, kita nak kena balik rumah jugalah Sat. Nak kena ambil baju-baju dan barang-barang lain. Takkan nak pergi tidur rumah orang tua tu bawa jasad je. So mereka pun balik ke rumah. Bayangkan bila laki dia buka pintu rumah, terkejut mereka. TV, sofa, meja makan, semua terbalik. Baju-baju terabak habis. Rod-rod mengal laki dia patah. Ush, berat ni. Ruang solat berselerok. Lepas tu katanya ada collection jam laki dia, semua terabak. Rok buku tumbang sampai Al-Quran duduk kat lantai. Lagi satu waktu tu lampu bilik ayak tu duduk on off. Laki Lana terus azan lah. Lepas laki dia azan tu, terus lampu tu menyala dengan normal. So lah ni laki Lana suruh dia tunggu dekat luar rumah sebab takut bini dia lemah semangat. Biar abang berkorban pack baju kita, ayang tunggu dekat luar.
Masalahnya, bila Lana tengah tunggu dekat luar, ni pintu. Lepas tu area sini semua tingkap bilik. Tengah duk tunggu tu, Lana terpandang ke arah tingkap bilik. Kan cermin. So, nampak reflection Lana lah dekat situ. Tapi boleh pula reflection Lana senyum dekat Lana. Lana terkejut lah. Dia menjerit. Lepas tu dia terus jatuh pengsan. Normal lah tu. Wanita. Tak lama lepas tu, Lana pun terjaga dari pengsan. Dia sedap-sedap. Dia dah dekat rumah mak mentua dia. Tak tahu lah, mungkin laki dia cempung dia bawa pi lah. So, Lana pun cerita lah apa yang terjadi tadi. Sambil teriak-teriak. Lepas tu siap ajak laki dia keluar daripada rumah tu. Sewa tempat lain. Dia macam dah trauma dah nak duduk kat situ tau. Memang trauma lah. Natang tu, kalau dia buat sepah, dia bukan nak reti kemas balik. Kan, banyak sewa tak mau. Nak tumpang pula. Lepas tu buat sepah pula. Laki Lana terus call member dia. Member dia ni macam ustaz lah kot. Esok petangnya tu, Pak Ustaz tu pun mai ke rumah. Dia scan pi, scan mai, hembus pi, hembus mai. Lepas tu Ustaz tu kata, ni dulu memang tempat depa. Kan projek perumahan ni pernah terbengkalai lama. So time tu lah, natang-natang tu mai menumpang dekat situ. Dah macam penagih. Ustaz tu pun pagak-pagak sikit rumah tu lah. Dia buat apa yang patut. Dan dia kata selamat aja kalau nak duduk dekat situ lah. Janji jaga solat lah. So beberapa tahun kemudian, tahun ni, Lana dengan laki dia masih lagi menetap dekat rumah yang sama. Gangguan tu dah berkurang dah. Tapi adalah sikit-sikit tengah-tengah malam. Setakat main bunyi-bunyi, ketuk-ketuk gitu lah. Katanya sampai dah terbiasa dah dengan situasi macam tu. So endingnya menatang tu tak keluar jugalah. Senang betul hidup, tak payah banyak sewa. Kena rumah tu ada aircon pula. Amboi, sejuk gedi menatang tu. So takat tu aja kot. Kalau hang ada pengalaman seram melibatkan rumah sewa hang, boleh roger lah dekat komen. Jangan lupa like, share, follow, subscribe. Banyak lagi kisah akan diludah. Gerak lu.